Marvel ni satu company kecil yang dah nak bankrupt dah. Tapi ini hari dia dah jadi empire superhero yang terbesar dekat dunia. Persoalannya, macam mana syarikat ni bermula sampai boleh bertahan selama 86 tahun? Apa kisah gelap yang berlaku sampai syarikat diorang ni hampir nak bankrupt? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Ini hari aku nak cerita satu sejarah ringkas tentang satu jenama yang tak asing lagi dekat telinga kita pada tahun 2025 ni, iaitu Marvel. Suka aku nak ingatkan, aku bukan nak cerita sejarah watak superhero Marvel atau sejarah perjalanan setiap universe yang wujud dalam Marvel Cinematic Universe. Yang aku nak cerita ni macam mana boleh wujudnya syarikat Marvel dan perjalanan diorang sampai boleh jadi studio filem superhero paling untung untuk tahun 2024. Semuanya bermula pada 18 April 1938 di mana Action Comics edisi pertama telah diterbitkan oleh National Allied Publication yang sekarang ni dikenali sebagai DC Comics Incorporated. Komik ni memperkenalkan watak Superman ciptaan Jerry Siegel dengan Joe Shuster. Watak Superman ni muncul dalam timing yang tepat sebab dunia masa tu tengah mengalami Great Depression. Jadi Superman dah jadi satu simbol harapan dan keadilan untuk masyarakat. Keunikan watak Superman ni dah menyentuh imajinasi berjuta pembaca yang dah lama nak lari daripada dunia realiti yang terlampau palat. Kejayaan pantas komik ni dah buka mata ramai penerbit dan investor tentang potensi komik sebagai medium hiburan yang berpaksikan superhero. Martin Goodman, seorang penerbit majalah pulp masa tu, tengah cari idea macam mana nak kembangkan empire dia dalam dunia komik. Pada awal tahun 1939, dia joint venture dengan Funnies Incorporated, sebuah syarikat penghasilan kandungan komik pracetak untuk terbitkan Marvel Comics edisi pertama dengan harga 10 sen. Komik Marvel yang pertama ni memperkenalkan dua watak eksperimental, Human Torch, android yang mampu menyalakan api dekat badan dia, dan Submariner, seorang putera kerajaan Atlantis dengan kekuatan yang luar biasa dekat laut dan juga darat. Bila komik ni keluar, market komik diorang terus boom sebab pembaca dah excited dengan konsep watak manusia luar biasa. Sebelum tu, komik selalu guna watak penjenayah, tak pun cowboy. Lama-lama orang bosan lah. Disebabkan edisi pertama tu laris teruk, Goodman pun tubuhkan Timely Publications yang khusus untuk penerbitan komik. Walaupun Timely Publications masih dianggap tak mampu nak fight dengan DC Comics, tapi diorang dah ada platform sendiri untuk tambah watak superhero, kembangkan cerita dan luaskan rangkaian. Inilah asas kepada Marvel Universe yang kita kenal sekarang ni. Pada Mac 1941, sebulan sebelum US join Perang Dunia Kedua, Captain America Comics edisi pertama telah diterbitkan. Komik ni dah bikin kontroversi satu dunia sebab muka depan dia pakai gambar Captain America tengah tumbuk muka Adolf Hitler. Masa ni lah watak Steve Rogers, seorang super soldier, diperkenalkan. Dia dengan kawan baik dia, Bucky Barnes, bergabung dalam misi nak menentang musuh. Komik yang bersifat patriotik ni dah menarik perhatian masyarakat US, termasuk golongan tentera. Disebabkan tu, komik ni dimasukkan dalam pack hiburan rasmi untuk tentera barisan hadapan US yang berperang dari Eropah sampai ke Afrika Utara. Lepas perang dah habis, tentera US bawa komik ni pergi Korea dan Jepun yang akhirnya jadi salah satu pencetus kepada kelahiran manga moden. Komik ni dah membuktikan yang watak superhero ni bukan sekadar hiburan, tapi boleh jadi lambang harapan dan semangat kebangsaan. Sayangnya, bila dah tak ada perang, pembaca dah tak minat dengan watak wira perang. Pada tahun 1951, Timely Publications rebranding balik jadi Atlas Comics. Diorang tukar direction diorang ke arah genre-genre baru macam kisah cinta, science fiction, cowboy, keganasan dengan seram demi nak tarik balik perhatian pembaca. Masalahnya, unsur keganasan dalam komik ni dah buatkan mak bapak zaman tu jadi risau. Isu ni jadi makin besar sampai terpaksa dibincangkan oleh Dewan Senat Amerika Syarikat pada tahun 1954. Akhirnya tertubuhlah Comics Code Authority, sebuah badan kerajaan yang mengawal penerbitan komik. Undang-undang larangan elemen dadah, keganasan, darah, seram yang melampau telah dikuatkuasakan. Maka komik dah tak boleh nak buat banyak benda yang membuatkan pembaca jadi bosan nak baca. Jadi Atlas Comics terpaksa rehatkan dulu watak-watak besar pada zaman tu macam Human Torch, Submariner dengan Captain America. Pada tahun 1960, DC Comics berjaya gabungkan semua superhero diorang dalam Justice League of America. Jadi Stan Lee selaku ketua editor dan Jack Kirby pelukis komik
mencipta Fantastic Four edisi pertama untuk Marvel pada tahun 1961. Walaupun watak-watak macam Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch dan The Thing ni ada superpower, diorang tetap ada masalah peribadi masing-masing. Keunikan ni yang menarik perhatian pembaca sebab nampak sisi manusia setiap superhero ni. Pada tahun yang sama juga, diorang rebranding balik dengan nama baru iaitu Marvel Comics. Tahun 1962 sampai 1964, Marvel melancarkan watak ikonik yang baru macam Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man dan X-Men. Spider-Man dapat perhatian tinggi sebab Marvel jadikan watak seorang remaja sebagai hero utama, di mana trend tu masih baru pada zaman tu. Lepas tu, konsep Marvel Universe mula terbentuk bila diorang buatkan setiap watak yang berlainan ni bertembung dalam crossover story. Dan Stan Lee memperkenalkan ruangan Bullpen Bulletins, di mana dalam ruangan ni Marvel akan letakkan berita dari studio Marvel, pengumuman watak baru atau cerita crossover, fakta lucu atau fakta menarik tentang watak atau pelukis komik, dan ucapan khas daripada Stan Lee kepada peminat. Start daripada ni lah Stan Lee jadi muka depan untuk Marvel Comics. Ruangan ni dah membuatkan pembaca rasa lebih dekat dengan Marvel. Sejak tu, Marvel semakin berkembang dan peminatnya semakin meluas. Pada akhir 1970-an, Marvel dah mencatatkan rekod di mana setiap bulan diorang keluarkan 40 komik. Jumlah cetakan diorang dah lebih 50 juta naskah setahun yang diedarkan dekat lebih 100 negara. Masa ni, Marvel dah jadi pesaing kuat kepada DC Comics. Kadang-kadang tu, jualan diorang dah kalahkan jualan DC Comics. Senang cerita lah, kejap DC nombor 1, bulan depan Marvel pula nombor 1, lepas tu DC balik. Dia main dua orang je dekat atas. Yang membuatkan Marvel lagi meletup, beberapa watak Marvel dah mula masuk TV. Universal Pictures dah menghasilkan 80 episod bersiri dan 5 telemovie The Incredible Hulk. Columbia Broadcasting System pula dah tayangkan 13 episod Spider-Man. Pada tahun 1978, Marvel bagi lesen adaptasi Spider-Man dekat syarikat Toei Animation. Sebagai balasan, Marvel diberikan hak untuk adaptasi elemen Super Sentai dalam komik Marvel, yang menjadikan komik Marvel kelainan daripada komik-komik yang lain. Pada pertengahan 1984 sampai 1986, Universal cuba nasib untuk bawa watak Howard the Duck untuk dijadikan filem. Sayangnya, filem tu fail dan kena kritik teruk gila babinya. Pada tahun 1985, Canon Films dapat hak untuk buat filem Spider-Man dengan Captain America. Namun, projek tu tersadai sebab tak cukup bajet. Oleh kerana masalah kewangan yang berterusan, syarikat Marvel Comics terpaksa dijual kepada New World Pictures pada tahun 1986. 3 tahun lepas tu, New World jual Marvel Comics dekat Andrew Groups kepunyaan Ronald Howell Perriman, seorang pelabur dari North Carolina, dengan harga 82 juta US dollar. Lepas dah take over Marvel, dia terus kenalkan konsep gimmick kulit muka depan komik, guna foil le, hologram le, glow in the dark le. Bila dah buat gimmick tu, dia naikkan lagi harga komik Marvel. Selain tu, dia paksa keluarkan lagi banyak komik, daripada 40 jadi 90 komik sebulan, kadang-kadang lebih lagi. Pada tahun 1991, Perriman bawa Marvel masuk dalam pasaran saham melalui IPO, yang menjadikan nilai pasaran Marvel Comics jadi 3 bilion US dollar. Awal tahun 90-an ni juga wujudnya trend reseller komik dekat pelbagai tempat, termasuk Singapura, Filipina dan India. Kedai komik pun tumbuh macam cendawan, daripada 400 kedai jadi 10,000 kedai komik dekat seluruh dunia. Masa ni banyak komik yang dijual semula dengan harga yang mahal. Lagi-lagi yang edisi pertama punya, diorang boleh jual sampai 40,000 US dollar satu naskah. Pada tahun 1992, trend tu makin drop dan berpuluh penulis dan pelukis komik yang famous keluar daripada Marvel. Lepas tu, diorang bergabung dan tubuhkan Image Comics. Peristiwa ni dah jadi tanda bahawa berlakunya perubahan besar dalam landscape industri komik. Masuk tahun 1993, trend komik kolektor ni jatuh mendadak yang membuatkan jualan komik merudum sebanyak 70%. Kejatuhan ni dah membuatkan 9 daripada 10 kedai komik dekat US terpaksa tutup. Fenomena yang sama juga berlaku dekat semua tempat termasuk Malaysia dengan Singapura. Walaupun begitu, Marvel tetap keluarkan gimmick kulit muka depan komik dan mencetak trading card untuk menarik perhatian pembaca. Sayangnya, strategi ni lagi membuatkan orang lagi tak suka dengan Marvel Comics. Pada tahun 1995, Marvel mencatatkan kerugian pertama diorang lepas duduk bawah Perriman, iaitu kerugian bersih sebanyak 48 juta US dollar. Tak lama lepas tu, saham Marvel pula jatuh daripada 35 US dollar jadi 2 US dollar je. Disebabkan tu, 40% pekerja terpaksa diberhentikan dan Danny Fingeroth decide nak keluar dari Marvel. Pada tahun 1996, kerugian dah bernilai 460 juta US dollar, yang membuatkan Perriman filekan perlindungan kebangkrapan bawah Chapter 11 US Bankruptcy Code. Maka berlakulah pertempuran dekat mahkamah di antara investor dengan Perriman selama 2 tahun, yang menjadikan peristiwa ni sebagai kemuncak krisis kewangan yang paling teruk dalam sejarah Marvel. Momen perkahwinan ni sekali je seumur hidup, tapi
Tapi gambar, video boleh simpan sampai bila-bila. Kita orang ni bukan sekadar ambil gambar, kita capture setiap momen dari air mata nikah sampai senyuman pertama si comel masa akikah. Fotografer kita semua berpengalaman, dah bertahun handle wedding. Bukan jenis ini hari baru beli kamera terus claim dah jadi fotografer profesional. Tak tahu posing? Jangan risau, kita akan bagi posing yang terbaik ikut vibe majlis korang. Tone editing kita pun bukan biasa-biasa, fresh, artistik dan ikut trend terkini. Bukan guna filter zaman Jepun punya. Majlis tunang, bersanding, birthday, konvo, dinner, semua kita boleh cover. Nak momen lagi banyak, lagi padu, ambil package 2 fotografer kalau ada bajet lebih lah. Sebab lagi banyak angle, lagi kreatif gambar tu. Nak pula untuk majlis yang dekat dalam dewan. Ramai tau klien kita orang cakap bila tengok gambar dia orang terasa nak bersanding lagi sekali. Tempah awal slot untuk tahun 2025 ni cepat gila penuh. Pergi tekan link yang disediakan atau WhatsApp je terus kita orang 010-898-4042. Kami menantikan anda. Memories made timeless. Pada tahun 1998, Mahkamah decide untuk singkirkan Paramount daripada pentadbiran Marvel dan melantik Peter Quiñones sebagai CEO baru. Masa tu Marvel cuma ada tunai sebanyak 3 juta US dollar dan hutang sebanyak 600 juta US dollar. Lepas dah jadi CEO, Quiñones pun ambil beberapa langkah drastik untuk selamatkan Marvel. Yang pertama, dia jual semua trading card dengan stiker yang ada yang membuatkan Marvel dapat cash sebanyak 26 juta US dollar. Yang kedua, Quiñones cuba tarik balik minat pelukis-pelukis komik masuk Marvel dengan melantik Bill Jemas untuk hidupkan balik watak yang dah lama dilupakan. Jemas start dengan Ultimate Spider-Man pada tahun 2000. Yang ketiga, Quiñones fokus pada pelesenan intellectual property Marvel kepada film production company. Contohnya, Sony pegang lesen watak Spider-Man, 20th Century Fox pegang X-Men, Deadpool dengan Fantastic Four, Universal Pictures pegang Hulk, Columbia Pictures pegang Ghost Rider. Langkah ni mula nampak hasil bila filem X-Men terbitan Fox berjaya kutip 290 juta US dollar. Kejayaan ni juga dah membuktikan bahawa watak yang tak famous pun boleh jadi trendsetter selagi mana diorang jaga baik kualiti filem diorang. Pada tahun 2002, Sony menang besar bila Spider-Man berjaya pecah rekod di mana kutipan tiket dah lebih 100 juta US dollar dalam masa seminggu tayangan. Lepas tu, filem-filem superhero mula conquer panggung wayang macam X-Men 2, Daredevil, Hulk, Spider-Man 2, Blade Trinity, Punisher, Fantastic Four dengan Elektra. Pada tahun 2005, Marvel Films yang ditubuhkan pada tahun 1993 rebranding balik jadi Marvel Studios. Dan lepas diorang dapat loan 525 juta US dollar daripada Merrill Lynch, diorang dapatkan balik hak penyiaran Iron Man daripada New Line Cinema. Maka bermulalah era baru Marvel di mana diorang mula involve dalam filem. Pada tahun 2008, Marvel Studios menerbitkan filem Iron Man dengan bajet 140 juta US dollar dan Robert Downey Jr. sebagai watak utama. Walaupun dia ada banyak kontroversi sebelum tu, filem Iron Man ni dah berjaya memukau penonton dan mengutip jualan tiket sebanyak 580 juta US dollar. Masa credit scene, diorang letakkan watak Nick Fury untuk memperkenalkan Avengers Initiative sebagai tanda lahirnya Marvel Cinematic Universe MCU. Pada 31 Disember 2009, Disney beli Marvel Comics dengan nilai 4.24 bilion US dollar. Walaupun Disney dah beli Marvel, tapi hak pengedaran filem tu masih dipegang oleh Paramount Pictures. Disney ni nak kontrol semua, dia tak nak share dengan siapa-siapa. Jadi, Disney bayar lagi 230 juta US dollar dekat Paramount untuk dapatkan balik hak penuh pengedaran filem Marvel. Tindakan Disney ni demi nak memastikan diorang dapat full control untuk aturkan perjalanan filem MCU. Sebab tu le filem MCU ni banyak now kejutan yang membuatkan orang tertunggu-tunggu. Lepas tu, di antara tahun 2010 sampai 2012, Marvel Studios keluarkan Iron Man 2, Thor, Captain America dan The Avengers yang dah menggegaukan box office dengan kutipan sebanyak 1.5 bilion US dollar. Pada tahun 2013, Iron Man 3 berjaya kutip 1.2 bilion US dollar dan pada tahun 2015, Ant-Man berjaya kutip sebanyak 519.3 juta US dollar. Kejayaan ni dah jadi tanda kekuatan franchise filem Marvel di peringkat global. Dalam masa yang sama, Marvel start fokus kepada watak superhero daripada Asia dan komuniti Muslim macam Shang-Chi dan Miss Marvel atau Kamala Han. Pada 14 Disember 2017, Disney mengumumkan hasrat nak beli 21st Century Fox, pemegang watak X-Men, Deadpool dan Fantastic Four dengan nilai 71.3 bilion US dollar. Aku yakin mesti ada yang tertanya-tanya, apa beza 20th Century Fox dengan 21st Century Fox? 20th Century Fox film production company. 21st Century Fox ni dia punya bapa, di mana bawah 21st Century Fox ni ada Fox TV, National Geographic, Fox Sports dan 20th Century Fox. Dengan pemilikan Fox ke dalam Disney, Marvel Studios dah berjaya satukan hampir semua watak-watak yang ikonik dalam komik Marvel. Pada tahun 2018 dan 2019, Marvel Studios menggegaukan dunia dengan kemuncak yang paling epik bila Avengers Infinity War dengan Endgame ditayangkan. Avengers Endgame dah pegang rekod sebagai filem paling laris sepanjang zaman. Tahun 2019 juga tamatnya tempoh perjanjian
perjanjian lama di antara Marvel dengan Sony untuk watak Spider-Man. Lepas filem Spider-Man Far From Home, Disney dengan Sony buat balik perjanjian baru di mana Disney akan ambil 25% keuntungan dan watak Peter Parker akan kekal dalam MCU. Pada tahun 2020, The New Mutants dah jadi tanda bahawa tamatnya era X-Men di bawah Fox dan bermulanya X-Men yang baru. Masuk tahun 2023, hak pengedaran watak Hulk dah kembali sepenuhnya ke tangan Marvel yang membolehkan Marvel Studios buat filem solo Hulk tanpa halangan daripada Universal Pictures. Di antara tahun 2024 dan 2025, perjanjian dengan Sony diperhalusi lagi, di mana Sony mesti bagi tahu Marvel watak daripada Rogues Gallery yang mana diorang nak gunakan untuk buat filem. Lepas tu, filem yang Sony nak buat tu bajet minimum mesti 75 juta US dollar dan mesti ditayangkan sekurang-kurangnya dekat 2000 panggung wayang dalam US. Contoh watak Rogues Gallery yang Sony gunakan ialah Venom, musuh kepada Spider-Man. Sekarang ni MCU dah masuk fasa 5 dan 6 yang bermula dari tahun 2023 sampai 2027. Tahun ni ada Ironheart, Fantastic Four, Eyes of Wakanda, Marvel Zombies, Wonder Man dengan New Avengers. Perancangan untuk tahun-tahun yang akan datang ada Spider-Man Brand New Day, Avengers Doomsday dengan Avengers Secret Wars. Untuk komik pula, diorang keluarkan One World Under Doom, Imperial, Giant Size X-Men dan Hellfire Gala Vigil. So macam tu lebih kurang sejarah ringkas perjalanan sebuah syarikat komik yang sekarang ni dah jadi studio filem superhero paling untung untuk tahun 2024. Persoalan sekarang ni, dalam banyak-banyak watak superhero Marvel, watak apa yang korang paling suka dan kenapa korang suka watak tu? Satu lagi kan, contoh lah, korang boleh ada superpower. Apa superpower yang korang nak? Macam biasa lah, korang dipersilakan tulis jawapan korang tu dekat ruangan komen. Minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa atau tersalah fakta. Terima kasih banyak, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Ha.